Bila dengar je 100, terus terbayang muka member yang dah 6 bulan tak bayar hutang kan? Tapi tahu tak, atas duit 100 tu ada dua ikon alam semula jadi yang dah bertahan berjuta tahun, iaitu Gunung Kinabalu dan Mulu Pinnacles. Kita mula dengan Gunung Kinabalu. Gunung ni bukan calang-calang gunung. Ia terbentuk daripada platen granodiorite. Maksudnya batuan igneous dari bawah kerak bumi yang naik ke permukaan. Kira-kira 10 juta tahun lepas. Muda lagi tu kalau ikut umur geologi. Bila magma ni menyejuk dan mengeras, terbentuklah satu jisim besar. Lama-lama kerak bumi naik sebab berat batu kat atas terhakis. Dan terhasillah gunung setinggi 4,095 meter yang kita banggakan hari ni. Malah gunung ni masih naik perlahan-lahan dalam 0.5 meter setahun. Hebat kan? Dan ya, kawasan ni juga aktif secara tektonik. Banyak yang boleh dikaji kat sini. Sebab tu Gunung Kinabalu dipilih masuk dalam 100. Ia bukan je ikon Sabah, tapi simbol kestabilan, kekuatan dan kekayaan alam Malaysia. Sekarang, kita terbang ke Sarawak pula. Taman Negara Gunung Mulu. Di sinilah letaknya Mulu Pinnacles. Formasi batu kapur tajam yang menjulang tinggi. Asalnya dari formasi melinau berumur antara 17 ke 40 juta tahun. Batu kapur ni lama-lama larut sebab hujan asid semula jadi dan terbentuklah rupa pelik-pelik termasuk gua dan pinnacles ni. Yang menariknya, kat Mulu ni ada gua terbesar, ada chamber paling luas dan macam-macam lagi lah. Semuanya hasil daripada kerja pelarutan batu kapur selama berjuta-juta tahun. Sebab tu Mulu Pinnacles pun muncul kat duit 100. Ia wakil kepada Karst Tropika yang sangat unik dan satu-satunya tapak warisan dunia UNESCO kat Malaysia yang penuh ciri geologi rare. Jadi, apa kaitan dua tempat ni dengan geologi dan duit Malaysia? Mudah kata, Gunung Kinabalu, lambang batuan muda dan tenaga bumi. Mulu Pinnacles pula hasil pelarutan batu kapur tropika yang luar biasa dan juga kebanggaan Malaysia. Dua-dua ni bukti kekayaan geologi Malaysia. Bukan je cantik untuk pelancongan, tapi juga penting untuk sains, penyelidikan dan warisan negara. Bila tengok duit 100, ingatlah ada cerita jutaan tahun yang dibentuk oleh bumi, disimpan oleh batu dan diangkat sebagai kebanggaan negara. Dapat something?